Ramai orang datang dekat Sekinchan ni waktu padi sedang menghijau. Tapi kali ni kami datang pada musim yang sedikit berbeza, iaitu musim menuai. Sawahnya tak adalah seindah biasa, tapi disitulah kami mula nampak sisi lain Sekinchan ni. Sisi yang lebih tenang, lebih jujur dan tetap menarik untuk dinikmati. Waktu petani mula kosongkan sawah, operasi baru pun bermula. Tak lama lagi, tanah ni akan disemai semula dan kehidupan pun berputar macam biasa. Kami pula ambil kesempatan ni kayuh basikal perlahan dekat lorong sawah ni. Tenang, damai dan rasa macam terputus sekejap dari dunia luar. Kami juga sempat singgah dekat tali air ni, layan aktiviti memancing. Yang ini memang best. Ikan pun galak betul menangkap. Puyuh lah yang paling banyak dekat sini. Belida pun ada. Dan tapi kalau korang bernasib baik, haruan pun boleh korang dapat tau dekat sini. Siapa sangka dekat tengah-tengah sawah ni ada satu pot makan yang betul-betul mengujakan. Sawah dicolik. Menu dia memang murni berunsurkan celup tepung, memang layan. Tambah pula makan ramai-ramai macam ni. Ni antara nikmat yang susah nak aku gambarkan. Kena rasa sendiri, baru korang tahu kenapa tempat ni boleh buat orang jatuh hati. Percutian kali ni memang singkat sangat, tapi bila satu family besar ni dapat berkumpul, segalanya terasa cukup. Gelak tawa, gurau senda dan semuanya jadi kenangan yang kami simpan dalam hati. Dan yang paling penting, detik-detik ni akan kami abadikan selamanya.